Aku ni tak habis fikir sekali dengan kau ni ni. Sao kau numpang sini. Buka puasa ni pun kau numpang sini gak. Macam pula rumah aku ni panti asuhan kau buat ni. Aku semua nak nanggung hidup kau. Orang sedekah tu besar pahala tante lagi pergi belum puasa ni. Mana lauk ni tante lagi? Ya, tunggu. Inilah aku lagi masak sup ni. Duduk manis kat kau situ, raja apa pula rasa sup ni? Dah aku ni puasa. Macam mana pula ni ya? Yan. Oi. Apa tante? Boleh tak kita ngerasai lauk ni ya kalau kita puasa ya? Boleh, tapi jangan ditelan. Rasa pakai lidah ya. Benar ke tak? Aku ni puasa, jangan sampai batal puasa aku. Benar, Ustaz ngomong. Tapi jangan ditelan. Cuma cukup rasa ya pakai lidah. Ya. Berarti jangan ditelan, biar rasa-rasa gitu ya. Iya, tak apa-apa. Kok cuma merasa. Ya, kau tanggungjawab ya. Kurang. Ini pas nih. Nyaman gak tuh? Pas dah nih. Apa buat tante lagi? Lama ah. Lama tante lagi nih. 10 menit aja nih. Bagus ah. Bagus ya. Cara banah tante nih. Ini sih luas saja nih. Dah pas dah bumbu. Ambil lah lauk tante lagi. Bentar lagi ajan maghrib nih. Nak buka puasa dah nih. Lauk. Lauknya.